Jom unbox starter deck yang ke-9. Aloha, hey, Assalamualaikum Sifu Squad. Selamat datang ke video unboxing starter deck yang ke-9. Starter deck Genta. First of all, saya nak cakap saya bangga. Saya dah buat unboxing semua starter deck daripada dia keluar. So, keluar je starter deck 1, saya buat video. Starter deck 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan ini yang ke-9. Alhamdulillah, saya ada rezeki, ada kekuatan, ada kesempatan untuk buat video unboxing starter deck ke-9. Kita nak tengok apa yang ada dalam kotak ni, semua card, apa playmat dia, semua sebagainya, semua ada. Saya nak tunjuk dekat korang. Sebelum saya mula, saya nak pesan kepada semua yang belum lagi untuk subscribe ke channel Sifudin. Kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Saya juga nak shout out kepada Galactic Comics, sebab tanpa Galactic Comics, saya tak dapat buat benda ni. So, terima kasih Galactic Comics. Alright, tak nak buang masa, jom saya nak review kotak ni. Lepas tu kita buat unboxing untuk starter deck Genta ni. Let's go. Alright, ini adalah kotak starter deck V9 ataupun starter deck Genta. Korang boleh tengok dengan lebih dekat lagi. Dekat atas ni kita ada Boboiboy Genta. Lepas tu ada Rosaksa. Ada tulis nama ni starter deck Genta. Lepas tu kat atasnya tulis 3 poster tambahan. Lepas tu ada Monster Galaxy card. Dan of course kita nampak card yang pertama kat sini, card Mecha Genta. Okay, kat atas ni dia ada tulis poster mega eksklusif, 1 arena mat, lepas tu 4 kad istimewa dan 30 kad baru. Atas dia tulis macam ni, korang mungkin tak nampak sangat tapi dia tulis Genta. Okay, Genta strong. Okay, korang nampak lah kod. Lepas tu kat tepi dia ada tulis macam ni, Genta starter deck. Samalah dekat tepi yang sebelah lagi, Genta starter deck. Ini pula rupa dekat belakang, dia ada bagi poster mega dan dia ada bagi semua benda yang diorang bagilah, termasuk kad awesome. Lepas tu dia punya dadu yang baru. Dan ada juga playmat. Ni semua kita akan tengok lebih mendalam sebentar lagi. Okay, inilah rupa belakangnya. Alright, tak nak buang masa, jom kita buka kotak ni. Ni lah namanya unboxing kan. Nyah kotak dalam bahasa Melayu, nyah kotak. Alrighty, look at it. Tersekat, menyekat, melekat. Okay. Alright, so dalam kotak dia kosong dan ini adalah rupa kad paling depan. Nanti saya tunjuk korang kejap lagi, but for now kita nak tengok ini dulu. Okay, kita nak tengok dia punya arena mat ni. Baik, jom kita buka. Kita tengok, saya mungkin kena zoom out sikit lah. Okay, sebab nak bagi korang tengok full thing kan. Alright guys, are you guys ready? Are you guys ready? Okay, kejap, sebelum tu. Okay, don't mind the mess 1, 2, 3. Wow. Okay, memang starter deck Genta kan. So dia punya tema is also Genta. Okay, kita ada Mecha Genta kat sini dan kita ada Rosaksa dekat sini. Itulah dia rupanya masa terbalik kan. Sebab dia ada tulis strong dekat sini. Tengok ni. Ni macam full screen lah, harap korang nampak lah. Okay, so ini adalah Monster Galaxy card punya lah, baru sebab dia ada kad sokongan awesome dekat sini tau. Okay, kalau yang Boboiboy Galaxy card dulu, dia tak ada bahagian yang ini. So ni kira memang korang tahu ni barulah. So itulah dia rupa dia punya apa namanya ni, arena mat. Okay, oleh kerana gini arena mat baru, jom kita guna arena mat ni je lah dalam video ni. Right, masa untuk buka kad. Kita tengok semua kad yang ada 30 total. Of course, kita dah tahu kad yang pertama. So, saya akan terus tunjuk lah kot kad yang pertama tu. Lepas tu, saya akan tunjuk kad-kad yang lain. Kalau korang dah tengok video pack Heroes Unite, korang tahulah inilah dia. Dia punya dadu tu, saya dah tunjuk hari tu. Lepas tu, saya daripada dadu tu, kita juga dapat ini. Ini basically kalau korang pergi tournament ke apa, bila korang dah masuk tournament, korang dapat satu chop. Bila korang kumpul 9, korang boleh dapat satu pack tournament. So, dah ada ni, baguslah. Ni yang kedua lah Monster bagi daripada starter deck. Yang pertama daripada Ultimate Celebration. Alright, jom kita tengok semua 30 kad yang ada dalam starter deck Genta ni. Bismillahirrahmanirrahim. Of course, yang pertama saya akan tunjuk kad S kita, iaitu Mecha Genta. Wow.
Saya tak tahu korang nampak ke tak. Okay, nampak. Ini dia kad Mecha Genta. Okay, seriously. Okay, ni lawa saya suka. Okay, dekat Heroes Unite tak ada S, tapi dekat Starter Deck Genta ada S. Itulah dia kad Mecha Genta. Siapa yang tak dapat kad SR daripada Techno Breaker, at least korang ada Mecha Genta dekat Starter Deck ni. So, siapa yang tak dapat SR tu, boleh dapatkan ni lah, Starter Deck ni untuk dapatkan ni. Alright, jom kita tengok kad yang seterusnya. Kita ada Adudu daripada Agenta. By the way, ni semua daripada Agenta lah. So, kita ada Adudu. Alright, Adudu dengan panah dia. Lepas tu kita ada Probe, kad sokongan. That's nice. And then kita ada, okay, Maharaja Ramos Final Form. Wait. Ingatkan semua Genta. Maharaja Ramos Final Form. Alright, yang dulu kita pernah dapat ni yang A kan. Tapi tak berapa sangat. Ni macam kad biasa, kad sokongan ni quite nice lah. Okay, seterusnya kita ada Mecha Mas Chachix. Another Mas Chachix. Ni dah kad Mas Chachix yang ketiga. Okay, seterusnya kita ada Mas Mana. Saya tak tahu ada kad-kad ni semua. Mas Mana, nice. Lepas tu kita ada Alpha Tumbosor. Okay, ni semua basically banyak villain lah. Okay, antagonis dari Bobo Boy musim 2. Okay, Alpha Tumbosor. First time saya tengok lidah dia macam ni. Saya tak perasan sebelum ni. Okay. So, seterusnya kita ada Mas Mara. Alright, that's good to know. Pretty cool. And then kita ada dia punya awesome. Kita ada kad air, daun dengan api. Oh, okay. Semua nice. Okay, tapi still tak boleh lawan Starter Elemental punya kad awesome. Lepas tu ada Yaya. Nice. Lepas tu ada Ying. Wow. Saya suka dengan Ying punya Ying punya background tu. It's pretty nice. Lepas tu kita ada Ochobot punya kad sokongan. Berapa banyak kad sokongan Ochobot kita dapat. Lepas tu kita ada Qualibot. Oh, Qualibot. Okay, nama betul lah nama tu. Qualibot. Okay, Qualibot daripada awal Agenta kan. So, itu Boboy Bot. Okay, ni bukan Boboy Bot. Ni Boboy Bot. Aduh, nama. Lepas tu kita ada Megamato. Okay. Ada Mecha Keris, weh. Cool gila. Seterusnya kita ada Boboiboy Halilintar. Lepas tu ada Papa Zola dan Pipi Zola. Okay, at least adalah satu kad Papa Pipi Zola dalam keluaran baru ni. Okay, dalam Heroes Unite tak ada terus, tapi dalam Starter Deck ada. Lepas tu kita ada Boboiboy Gempa. Of course, Hali dengan Gempa untuk Genta. And then kita ada tarian Gopal Bot. Aku pun tak tahu lah. Okay. Seterusnya kita ada Mechabot punya kad sokongan. Ni kad terakhir, nombor 30. Nice gila. Seterusnya kita ada Rosakse. Okay, ni Rosakse biasa dengan Codebot. Lepas tu kita ada Mara. Lepas tu kita ada Fang. Okay, korang perasan tak? Kad Fang tak banyak dalam pack Heroes Unite. Okay lah, dekat Starter Deck Genta ada satu. Okay lah. Lepas tu kita ada Ochobot. Lagi satu sokongan. Nampak tak? Betul tak saya cakap? Ochobot sokongan banyak kan? Dalam pack Heroes Unite pun ada. Alright. Seterusnya kita akan dapat. Oh! Lagi satu Adudu. Permulaan tadi ada satu Adudu. Ni lagi satu Adudu. Ada dua Adudu. Lepas tu kita ada Quali. Quali pun kira dua lah kan? Tadi Qualibot tu. Lepas tu kita ada Boboiboy Genta. Wah, Boboiboy Genta tak dapat A pun. Okay lah. Dia dah ada S daripada Techno Breaker. Okay, seterusnya kita ada Gopal biasa. Dan saya lepas ni kat A. Okay, lepas ni kat A. Right, ni Gopal ni kat last lah yang B, C. Jom kita tengok kat A kita. Wow. Alright, so kat A kita yang pertama adalah Rosakse Final Form. Ni Rosakse yang besar tu lah. Yang besar gaban tu. So betul lah tu Mecha Genta dapat S. Yang ni dapat A. Dia macam lawan kan. Okay, itulah rupanya. Very nice lah. Saya suka dengan hollow macam biasa. Warna-warni pretty good. Texture dia pun best korang. Korang kena pegang kat ni. Texture dia best gila. Seterusnya kita ada. Wih! Serius lah. Ijojo. Ijojo okay. Boleh tak? Saya nak jumpa Encik Noriman lah nanti. Minta sign kat ni lah. Semata-mata kan. Weh, nice gila. Ijojo. Okay, tak sangka Ijojo dapat A. Seriously, bukan dalam top 5 saya. Alright, seterusnya kita ada. Oh, ada dua. So, Mecha Genta lagi satu. Faham. So, ada dua lah kat Mecha Genta. Yang A1, S1 daripada Starter Deck ni. Okay lah. Boleh lah.
Alright, itu sahaja unboxing untuk starter deck Genta, starter deck yang ke-9. Saya suka dengan kad ni, tapi honestly it's nothing too crazy lah. So far, starter deck Elemental is in my opinion the best starter deck that Monster pernah keluarkan lah. Daripada nombor 1 sampailah ke nombor 9 ni, Elemental still for me lah the best one. Dari segi design, saya okey. Saya tak ada masalah pun. Saya rasa cantik je. Saya suka yang kita ada 2 Mecha Genta, yang foil lah, yang A dengan yang S. So it's quite nice. Tapi kad lain tu biasa-biasa je lah, okay. Bukannya tak cantik, okey je, saya suka. Cuma bukan macam orang kata mind blowing macam kad pack Heroes Unite. Sebab ada beberapa kad dekat Heroes Unite yang buatkan saya betul-betul mind blown. Dekat starter deck Genta ni, not so much lah. But still, very nice starter deck. Kalau korang tak ada kad Genta, Mecha Genta, ni lah masanya untuk korang dapatkan di semua kedai-kedai yang ada, dan juga boleh beli secara online. Saya akan letak link dekat ruangan deskripsi untuk dapatkan, okay? Starter deck Genta. Alright, sampai sini sahaja videonya. Tapi sebelum saya tutup video, saya nak bagi tahu yang lepas ni saya akan buat lagi satu video berkenaan dengan pack Heroes Unite dan juga starter deck ni, di mana saya akan susun semua kad-kad ni, dan saya akan tunjuk korang poster-posternya. Saya tak akan tinggalkan korang macam tu je lah. Dalam video sebelum ni saya nak buat dah, tapi saya fikir macam terlalu panjang, so saya buat dalam satu video khas. Saya letak sekali starter deck Genta, okay? So, nanti korang nak tahu apa rupa poster-poster tu, korang kena tengok video selepas ini. Dan insyaAllah dalam video tu saya akan review jugalah. Saya akan cerita apa yang saya suka dan apa yang saya tak suka berkenaan dengan starter deck Genta dan juga pack Heroes Unite. Alright, itu je untuk video kali ni. Terima kasih banyak-banyak sebab korang tengok sampai tahap ni. Kalau memang korang tengok sampai tahap ni, saya nak korang komen Mecha Genta. That's it. Komen Mecha Genta. Saya tahu korang tengok video ni sampai habis. Korang semua jaga diri, jaga kesihatan, selamat berbuka puasa. Dan I guess selamat Hari Raya. Dah dekat dah dengan Raya. Selamat Hari Raya. Kita jumpa di video akan datang insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.